Okey, saya tengah tengok mesin padi lekat tapi tak ada rupa-rupa nak bantu tarik ke apa lagi. Mesin padi duk keras macam tu lagi lah. Jadi kita pergi tengok ke belah belakang pula. Sebab saya nampak belakang tu ada macam satu traktor ke apa tu. Sebab dari sini tak nampak. Dari sini tak nampak apa. Jadi kita pergi tengok belah belakang pula. Mungkin ada mereka nak bantu tarik ke ataupun tak bantu lagi ataupun nak tunggu isu ke, kita pun tak tahu lah. Mungkin mesin padi ni dia lekat tepi batas kot. Dia lekat tepi batas tapi tengok tak ada apa lagi yang nak main tarik. Dia tak ada apa lagi nak main tarik. Tengok tak ada siapa lah. Hello. Mesin padi lekat belum? Oh. Dia lekat tepi batas belum? Lekat tak kira. Oh. Dia tepi batas kan? Dia lekat tepi batas. Banyak mesin ni lekat lah. Tu lekat ni buat. Semua lekat lah. Buat apa dah? Oh, depan tu pun ada lagi lekat. Nak ikutkan mesin ni, kalau ikutkan dia ada ayak banyak tapi tak boleh lekat. Tapi itulah mungkin dia tanah sama kot. Dia tanah, keadaan tanah dia kubang bawah tu dia tak ada nak keras. Belah ni pun nampak tu lagi lekat. Apa lagi kita pergi tengok. Keadaan mencabar ni. Mesin ni nak ikutkan mesin ni payah lekat. Dia orang depan ada ayak. Trek boleh pergi tapi dia macam terjatuh kubang lubang. Kalau mesin kering mungkin lah. Mungkin payah sikit nak lekat. Dia kering keras tu. Tapi kita pergi tengok mesin padi ni pula. Mesin padi ni dia lekat juga. Belah belakang tu dia lekat. Sebab depan tu pun ada lagi mesin padi. Depan tu. Okey, depan tu ada lagi mesin padi. Tapi mesin padi tu duk jalan elok. Mesin padi tu duk jalan elok. Dia tak lekat. Mungkin duk buang padi ke apa tu. Duk jalan. Dia duk jalan elok. Tak lekat. Tapi padi ni tengok elok. Dia tak ada lah kata rumput banyak sangat apa. Ada lah juga rumput-rumput tu. Tapi nampak macam kuning elok tu. Macam sekata sama. Tapi kita pergi tengok pula mesin padi tu. Tapi dari segi berat padi tu kita tak tahu lah berapa kan. Bila timbang kilo tu tak tahu berat padi berapa. Banyak mesin dekat nak ikutkan itulah. Agak mencabar mesin ni. Nampak belorong-belorong dalam. Walaupun dia ada ayak pun trek boleh pi. Tapi dia mungkin terjatuh kubang lubang. Lepas depan tu kita pergi tengok lagi mesin padi dekat. Banyak mesin ni. Sangat mencabar lah. Dengan panas lagi. Dengan lekat. Lepas kita pergi tengok lagi. Okey, depan tu saya belakang mesin padi saya nampak ada traktor. Mungkin traktor tu nak tarik kot. Tapi padi kalau tengok daripada atas ban ni nampak macam elok lah. Dia kuning elok, dia sekata elok. Nampak macam rumput pun kurang elok. Nampak elok sekata kuning elok. Nampak macam paku rawan pun tak ada. Mungkin benda ni dia jaga elok kot. Mungkin dia buah-buah pokok padi pun nampak elok kan. Belakang mesin padi tu nampak lah. Tu ada satu traktor. Traktor nak tu mungkin nak tarik mesin padi kot. Traktor track. Mesin padi ni dia sengit sebelah dia lekat tepi batas bendang kot tu. Tak apa dia lekat tepi batas bendang di tengah petok tu. Di tengah petok kalau nak pergi nak kena jalan dulu. Tapi depan tu ada lagi. Depan tu ada lagi dia mesin padi lekat. Depan tu ada lagi mesin padi lekat. Okey, mesin padi lekat dia tepi kampung ke apa tepi sungai. Tapi kita try pergi tengok.